Assalamualaikum. Penghayatan cara hidup Islam tahun 2. Hukum sunat. Apakah maksud hukum sunat? Hukum sunat ialah perkara yang digalakkan untuk kita lakukannya. Jika kita lakukan, akan mendapat pahala dari Allah, dan tetapi jika kita tinggalkan atau tidak lakukan, kita tidak dikira berdosa. Contoh perkara sunat. Yang pertama, solat sunat. Di antaranya seperti solat sunat duha, solat sunat hari raya, solat sunat tahajud, solat sunat tarawih dan bermacam-macam lagi jenis-jenis solat sunat. Yang seterusnya, puasa sunat. Contohnya, puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis dan juga puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Contoh yang seterusnya, bersedekah. Sama ada sedekah dari segi wang ringgit ataupun makanan dan barang-barang keperluan yang lain. Contoh yang seterusnya, membaca Al-Quran, berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Okey, itu saja untuk kali ini. Selamat belajar dan Assalamualaikum.